Kenyataan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor berhubung isu kaum mengundang reaksi daripada Ketua Penerangan UMNO Datuk Seri Azalina Othman Said. Menurut Azalina, retorik seperti itu boleh menimbulkan salah tanggapan terhadap rakyat Malaysia berketurunan Cina dan India. Retorik sedemikian memberikan gambaran seolah-olah rakyat Malaysia berketurunan Cina dan India mempunyai tanah air lain dan hanya orang Melayu benar-benar memiliki Malaysia. Beliau turut menegaskan bahawa Perlembagaan Persekutuan menjamin hak setiap warga negara tanpa mengira keturunan. Setiap warga negara yang sah mempunyai tanah air yang sama, dilindungi oleh perlembagaan yang sama dan berhak menjalani kehidupan dengan aman serta bermaruah. Azalina berkata, kempen PRN seharusnya memberi tumpuan kepada isu yang benar-benar dekat dengan rakyat seperti kos sara hidup, peluang pekerjaan, perumahan, pendidikan, kesihatan dan pembangunan setempat. Beliau turut menegaskan bahawa BN tidak memerlukan politik yang menakut-nakutkan rakyat untuk meraih sokongan. BN ialah rumah bersama seluruh rakyat Malaysia. Kita tidak akan membenarkan sesiapa merobohkan rumah ini demi keuntungan politik sementara, katanya lagi. Terdahulu, Sanusi dilaporkan menyatakan bahawa Malaysia merupakan satu-satunya tanah Melayu yang menjadi tempat orang Melayu, manakala kaum lain mempunyai negara asal masing-masing seperti India dan China.